Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Kota Kemuning Shah Alam dan saya Aisyah daripada Al-Mutahidah Education Group bersama saya. Nama saya Ahmad Widat Hanif bin Zakaria. Okey. Jadi nak panggil apa? Panggil Widat je. Panggil Widat. Okey Widat, nak tanya pernah tak belajar bahasa Arab? Alhamdulillah pernah. Belajar bahasa Arab tu dekat mana? First kali saya belajar tu confirm lah dekat sekolah rendah kan. Lepas tu kemudian saya pergi ke sekolah tahfiz, dan tahfiz tu ada, dia buka macam khusus untuk bahasa Arab lah. So kat situ saya dah terdedah dengan bahasa Arab. Kemudian di bawah tahfiz tu juga saya dihantar ke Mesir selama 3 tahun. Kemudian balik tu sambung SPM, dan SPM tu masuk degree ambil kos bahasa Arab. Oh, okey. Jadi pernah pergi Mesir lah ni. Tahu tak bahasa Arab Amiyah? Ya, pernah. Bolehlah sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Jadi saya nak main satu permainan boleh? Saya sebut satu ayat bahasa Melayu dan awak terjemahkan kepada bahasa Arab Amiyah, boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Ayat yang pertama. Saya nak pergi ke pasar. Saya nak pergi ke pasar. Ana aiz aruh suq. Okey. Ayat yang kedua. Saya suka makanan Mesir. Yani ana bahibbu an akul at-ta'amul misra. Soalan yang ketiga, ayat yang ketiga. Kalau nak tanya apa khabar dalam bahasa Arab Amiyah apa? Situ ada banyak, antaranya boleh sebut amil A, tak pun akhbar A, tak pun izayak A. Oh, kalau contoh saya nak pergi ke pasar, lepas tu saya nak tanya ini berapa harga dia? Itu dia tak jauh beza dengan fusha, dia biasanya bikam dah, tak pun kita sebut ala addi A, macam tu je. Kalau saya nak cakap awak dari mana? Kalau dari mana tu biasa fusha min aina anta. Kalau amiyah ni kita panggil anta minin. Dia mim minin, macam tu, laju. Oh, okey, menarik. Okey, itu saja daripada saya dan Widat. Okey, sekian, terima kasih.